Kalau saya nak buat satu amalan je, amalan apa yang Tuhan, yang Ustaz nak suruh saya buat? Amalan hak mudah. Baca Quran malah. Zikir banyak. Istighfar mulut dah ingat. Apa lagi? Kita banyak sibuk, banyak pergi kat kilang, banyak pergi sekolah, banyak pergi jabat, banyak pergi pasar, banyak pergi muak kawan, banyak pergi library, banyak pergi jumpa-jumpa kawan main bola begitu gini. Faham? Belanja kawan mu makan. Faham lagi? Belanja orang makan. Tengok budak-budak kecil tepi jalan bagi RM1 seorang. 5 kupang seorang. Tak, kawan-kawan makan pagi, mai saya belanja. Tokai kira satu meja berapa? RM28 kita bayar. Kita pergi nak beli ikan dekat pasar kat market, tengok ada orang nak beli ikan. Tu yang makcik tu beli ikan, saya bayar. RM18 ikan termenung. Nampak? Dia nak beli pun termenung, 2 kali termenung. Faham? Kita bayar. Kita tengok ada macam orang susah nak beli beras kat kedai runcit. Beras pakcik tu beli, saya bayar. Hari-hari boleh buat tak? Itu mudah. Okey? Seorang laki-laki datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ayyul amali fil islami khair? Apakah amalan dalam Islam yang terbaik? Nabi kata, tut'imut ta'am, bagi orang makan. Nampak? Bagi orang makan. Hadis lain, hadis sahih juga. Kita belanja kawan kita, kita belanja orang Islam, kita belanja orang yang tak kita kenal. Satu suap je. Jarang orang belanja satu suap. Roti canai 10 suap. Nasi lemak tadi makan kat Pekan Rabu 7 suap. Kecil nasi lemak. 7 suap. Baru habis. Lukmatan, satu suap yang kita belanja harta kita orang makan. Faham? Allah simpan di sisi Allah di hari kiamat menjadi sebesar gunung Uhud. Satu bungkus nasi lemak 7 gunung Uhud. Nampak? Bayangkan dia habiskan duit RM4,000 jamu orang satu masjid. Tak? VIP akhirat. Betul tak? Ni orang panggil berniaga dengan Allah tidak akan rugi. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan rugi dulu, kini dan selama. Tak? Tapi kita kedekut nak mampu. Asal pergi minum dekat kedai, dekat kantin apa semua, tak nak bayar, buat main telefon. Tak orang nak bayar, dia main telefon. Dia buat main buat main. Bayar dah. Dia buat terkejut. Binawe tu. Tahu tak? Dia buat terkejut. Ada tak lagu tu? Ada mu pelangkik cari muka dia.